Omoda C7 ni mungkin masuk Malaysia. Satu lagi SUV 5 seater yang bakal dilacakkan. Diletakkan antara Omoda 5 dan C9, ia bersaing dengan Proton S70 dan Honda CR-V. Bahagian luar nampak garang dengan rekaan grid laluran hexagon dan lampu hadapan yang tajam. Ada nampak sedikit inspirasi dari Lexus RX, kan? Lampu belakang pula ada corak unit zigzag. Bahagian dalam pula datang dengan skrin 15.6 inci yang boleh slide terus ke penumpang. Ada juga kerusi kulit dan 14 speaker Sony. Omoda C7 ini akan dikuasai dengan enjin 1.5 turbo dengan bantuan motor elektrik, di mana akan hasilkan total output 360 horsepower dan 530 Nm. Selain itu, C7 lengkap dengan 2 radar ultrasonik dan 12mm wave radar. C7 juga ada 18 ciri adas seperti sistem auto parkir dan adaptive cruise control. Harga masih belum lagi diumumkan. Korang agak-agak berapa harga dia?